Assalamualaikum Kak Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekejap Okay. Kak Nabila, hari ni kita nak interview Kak Nabila. Kenapa Kak Nabila pilih Zahratul Ulum untuk sambung Dauratul Hadis? Oh, okey. Kenapa kita pilih Zahratul Ulum Okay. Okey. Cerita sikit. Antaranya, kenapa saya pilih daurah Zahratul Ulum, belajar daurah dekat Zahratul Ulum ni? Sebab kebanyakan merasa alimah ni dia akan ambil masa yang singkat, yang pendek, macam contohnya 5 tahun ataupun 6 tahun. Dia tak macam lelaki. Kalau bani, masa dia orang 7 tahun ataupun 8 tahun. Jadi dia orang akan baca semua kitab Sunnah Sittah. Lepas tu kalau banat pula, biasanya dia orang akan ambil 2 kitab je. Contohnya macam Sahih Bukhari dengan Muslim, ataupun Bukhari dengan Tirmizi. Dia takkan sentuh semua. Tapi dekat Zahratul Ulum ni, alhamdulillah, walaupun masa je setahun je, tapi kita dapat baca semua kitab Sunnah Sittah. Sunnah Sittah yang kita belajar kat sini ialah macam yang semua tahu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i dengan Sunan Ibn Majah. Lepas tu selain daripada Sunnah Sittah tu, kita ada penambahan ekstra juga satu kitab. Jadi akhir-akhir nanti kita akan baca kitab Muwatta Imam Malik, yang mana kitab ni sebagai penambahan lah. Untuk extra untuk Sunnah Sittah tadi. Itulah antara kenapa saya pilih Zahratul Ulum.